program Karisma Hati Rakyat, di mana kerajaan telah meluluskan peruntukan khas sebanyak 50 juta kepada Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga untuk melaksanakan program Karisma Hati Rakyat ini. Di bawah program Karisma Hati Rakyat ini dijangka akan memberi faedah kepada 200,000 penerima, dan mereka ini akan diberi voucher berjumlah RM200 dan RM300 untuk Sabah Sarawak secara one off bagi mereka yang layak, yang memerlukan bantuan seperti barangan keperluan rumah, kelengkapan sekolah, barangan dapur memasak serta keperluan khas seperti lampin, kerusi roda, alat tiruan palsu dan sebagainya. Ini akan kita laksanakan dengan kerjasama pihak ICU dan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, Kepenggunaan dan Yayasan Kebajikan Negara yang akan bertindak selaku penyelaras program ini. Saya yakin dan percaya ini satu lagi bukti bahawa kita mendahulukan rakyat. Saya suka maklumkan bahawa voucher ini perlulah ditebus segera sebelum 31 Mac tahun ini.